kau bonceng. Kopi ni ke? Sabut strap ni je. Nanti kalau kau masak apa kan? Nanti kau tengok macam ni. Nanti kan? Kau sebut macam ni. Dia kan mana asyik nak ikut pergi event askar apa semua. Mesti dia menggeletis. Tahu lah ayat-ayat pegawai kan mana. Sekejap, ni asyik lepas tu duduk bising-bising kan. Lepas tu dah lama dia duduk keluar. Lepas tu yang tu pelik lah. Kenapa ada nama Akmal kan. Lepas tu Okay, jumpa lah. jumpa. Dia just sebab Nina pernah tengok muka dia. Nurin dia ambil MC tau berapa hari. Faham tak? Lepas tu Nina marah lah. Dia jenis nak menggeletis Nurin tu. Dia cakap lah, kau dah tahu kau dah Azmi tu dah begitu semua. Dia cerita kat Nina. Lepas kau tolong adjust ni sikit. Sambil kau cakap, bela lah dulu. Dia cakap lah, sekarang ni memanglah rasa macam tu time-time kau nak kahwin lah baru benda-benda. Kalau dia time-time dia keluar tiba-tiba keluar dengan Azmil kan. Lepas tu tiba-tiba lelaki tu chat dia. Lepas tu dia alasan dia. Padahal dia duk suka orang semua cari dia. Kenapa kan ni kan apa semua. Lepas tu tuan cakap jangan dia. Tapi dia boleh perasan lah. Kadang-kadang bila dia cakap ni ke apa kita macam macam tu. Macam lah yang kena sampuk ke apa. Yelah sebab sampai macam tu sekali. Faham tak? Lepas tu macam marah tu. Kau lelaki tu lah. Lepas tu dia buat muka. Dia macam tutup lampu. Kita cerita lah kat ibu apa semua. Yang Azbil nak apa semua dia suruh dia pakai longgar-longgar. Pakai Buka siren. ayat. Oh, ya ke? Sikit lah. So selesai sudah Selesai sudah. Perjalanan kita di Balai Bomba. Orang dah buat dah donasi di balai, jadi saya buat. Semua berjalan lancar. Jom balik. Masih memakai baju bomber Ya, kita memakai jaket berwarna merah. Kita masih mengadaptasikan tema bomba lah dalam kehidupan. Bomba